10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengalu-alukan apa yang disebut sebagai media alternatif yang dilancarkan, iaitu Ehsan TV, yang disebut sebagai benteng untuk mempertahankan perjuangan Pakatan Rakyat khususnya. Dan kita pun tengok sekarang ni perkembangan dunia sedang berubah ini. Manusia sedang berubah. Dan dulu pernah media perdana disebut sebagai media arus perdana, tapi sebenarnya telah menjadi media purba. Sebab orang sekarang akan mencari media yang lebih baik dan juga meluas, yang akan menjadi tumpuan kepada generasi muda ni, insya-Allah. Dan moga-moga Ehsan TV ini boleh bagi satu sumbangan yang besar ke arah perjalanan kita untuk menuju ke Putrajaya, insya-Allah. Dan saya juga sebagai Putrajaya PAS Negeri Selangor berharap setiap kawasan perlu ada ahli-ahli mereka untuk dihantar ke bengkel-bengkel yang disediakan dalam seminar ini. Dan moga-moga lepas itu mereka boleh menjalankan tugas-tugas mereka untuk memberi sumbangan kepada fakta-fakta dan apa saja yang kita buat di kawasan-kawasan untuk dilihat atau ditontoni di dalam Ehsan TV ini, insya-Allah.